Hey subscribers, berjumpa lagi kita dalam channel Faisal Nuri Motovlog. So kita berada dekat M Hotel, M Hotel and Resort KL. So kita berada di majlis dinner ataupun pelancaran Enforce malam ni katanya ada 5 buah motosikal diorang akan launching malam ni. Tak tahu motor apa. So jom kita tengok. Masuk-masuk dah ada banyak motor tengok. Enforce tahun ni buat kerja teruk. Enforce tahun ni buat kerja teruk. Sangat-sangat buat kerja teruk. Tahun ini tahun kuda. Saya tahu dia punya makna strong, kekuatan. Itu kepantasan dan kemajuan. Betul tak betul? Yeah. Enforce moving forward today, tomorrow together. Sekian, terima kasih. Thank you very much. Xie Chacha. Heya, honga. Thank you. Alright guys, so kita alhamdulillah tadi kita dah tengok majlis pelancaran semua model yang ada pada malam ni. Dan actually boleh dikatakan lebih daripada 5 buah motosikal sebenarnya. Tapi benda yang kita nak cover yang paling best kali untuk video kali ni adalah ni dia, brand daripada X-Switch. Ini brand yang baru, N4 baru masuk. Actually model ni dah tengok tahun lepas dah, tapi tahun ni baru official baru masuk. Dan ini adalah Rover RL 200S yang Datuk Awi punya. The first owner in Malaysia for brand X-Switch ni. So kita tahulah, nampak bentuk pun dah tahu macam motor apa. So kita tak perlu nak bahas lebih dah pasal motor ni. Cuma kita nak bahas pasal apa? Pasal harga dia. Okey, untuk motor ni, alright, RL 200S ni harga dia RM95,888. Dan secara amnya kita nak sembang pasal motor ni adalah dia punya spek basic lah, iaitu dia punya enjin dia adalah 1976cc. Power dia adalah 74 kW dekat 5000 RPM sahaja. Dan maksimum torque dia adalah 158 Nm torque dekat 3000 RPM. 3000 RPM dah sampai 100 lebih punya Nm torque. Tak terkoyak kulit dengan bat. Gila motor ni. Okey. So secara kasarnya motor ni kita dapat lihat di depan dia pakai LED. Dan untuk daripada side dia, dia ada another cooling system kat bawah tu dah. Dan juga Tesla aku tu handbrake dia kot. Dan motor ni dilengkapi dengan speaker. Speaker JBL punya speaker bang. Dengar ini takkan dengar radio, buka Spotify kan. Ni kita punya the only OG media in Malaysia. Mohan under Pautan. Woi, dia payung bunyi. Dia payung. Tarik sikit. Okey, dah cukup. That's the one. So yang ini motor ni dia ada tambahan ni lah, storage belakang ni. Dia ada tambahan storage belakang. Kalau tak macam Datuk Abi macam tadi tu, dia kosong kat sini je. Okey. So next kita ada motor ala-ala motor Spider. Ala-ala motor Spider Malaysia. So ini adalah nama dia Walker WR1000. Okey, harga dia pun boleh dengar RM78,888, di mana enjin dia 1000cc, max power dia 60 kW dekat 7500 RPM, maximum torque dah 80 Nm torque dekat 5500 RPM. So motor ni nak tanya berat ke tidak? Bang, untuk brand X-Switch ni semua motor ni berat bang. Semua lebih 200 bang. Semua lebih 200. Korang jangan risau lah, semua lebih 200. Okey, ini satu. Yang ini macam Hadi yang tiga tu. Apa? Try tu. Tak nak sebut nama penuh lah. Nama dia try tu. So nama dia yang diberi kat sini adalah Vanguard VT 2000. So motor ni pun dia CC dia sama macam RL 200S tadi tu. 1976cc. Maximum torque dia pun sama, maximum power dia pun sama, maximum torque dia pun sama. Cumanya bezanya untuk VT 2000 ni dia ada 3 tayar. Itu je beza dia. Dia ada 3 tayar.
Motor ni kod macam mana pun takkan terbalik. Sebab 3 tayar abang. Kod mana pun takkan terbalik. Okay. Melainkan kalau korang jadi macam dekat negara Arab tu yang boleh ke kiri kan, itu lain lah. Okay. So motor ni pun dilengkapi dengan sistem teknologi yang terkini. So macam korang boleh tengok kat depan ni. Oh, bateri tak ada. Bateri tak ada. Ini bateri tak ada. Ni tapi korang boleh tengok ni cockpit dia. Ni boleh adjust tak? Oh, tak boleh adjust. Dia boleh stick macam ni je lah. Okay. Memang besar. Memang ini korang perlukan spacer yang agak besar kalau korang nak beli motor ni. Okay. So this will be Walker tadi tu. Ni Walker. Ni brother Abid. Siapa yang kenal yang selalu cakap hello guys, inilah orang dia. Ini meter dia kecil je bang. Itu sebab harga dia murah. Tak sampai. Meter dia kecil je sebab harga dia murah. Meter dia kecil je. Okay, so motor ni pun is really big. Okay, so X-Switch ni boleh dikatakan pesaing motor DD tu lah. DD tu itulah pesaing dia. So Enforce dah bawa motor ni, dah official launching motor ni. So aku tak nak cakap apa lah. Memang gila lah, memang gila. So ini baru brand yang satu. Jom kita tengok brand seterusnya. Alright guys, so tadi kita dah sembang dekat bahagian sebelah sana untuk motor-motor besar. Yang ini tadi adalah pelancaran motor-motor kecil. Bak kata Encik Asri, COO Enforce, perang skuter belum habis lagi bye. Perang skuter belum habis lagi. So jom kita tengok dulu. Skuter kita tengok yang pertama adalah datang daripada W Motor. So nama yang diberi adalah Island 150. Tapi kalau dekat Indonesia punya Enforce, dia panggil Let Be Island. Okay, tapi kat Malaysia kita tak island je. Let be tu lantak P sama dia. Okay, so untuk motor ni dia 150cc, 11.5 kW dekat 8,500 RPM. Maximum torque dia dah 14.2 Nm torque, 6,000 RPM lah. So ini dia punya lampu depan dia. Okay, kalau boleh tengok meter dia besar dan sangat terang. So untuk pada waktu malam pun memang nice, tak sakit mata. Sebab mostly lah motor-motor yang ada bentuk macam ni dia akan sakit silau mata. Yang ni tak, dia tak silau mata. Everything is nice. Dan position, okay, untuk bila kita duduk selesa. Ini juga boleh jadikan motor harian, nak pergi surau, nak pergi masjid, boleh. Sebab harga dia guys sangat mampu milik. Okay, so dia pakai keyless. Okay, dan juga standard lah. Skuter-skuter sekarang ni dia dah ada sekali dengan charger. Dia dah ada semua-semua macam ni. Korang tengok ni, korang tengok ni. Ada anti-slip seat, maknanya seat tu dia tak licin. Okey, ada LED, spring damper, shocking kat bawah. So untuk harga ni dengan feature yang dia bagi ni memang sangat mantap lah. So yang ini kita boleh buat gantung. So kalau kata mana yang suka beli barang-barang petang-petang tu, korang boleh gantung lah kat sini. Ini berapa kilo tak pasti. Aku rasa maksimum mungkin dalam 3 kilo lah kot. Ni dia. Ini bahagian dalam. So untuk bahagian dalam ni agak kecil lah ruang dia. Aku rasa untuk helmet stang lepas dan juga sedikit baju hujan lepas lah. Tapi kalau kata helmet open face, satu open face dah cukup dah. Tapi tak boleh yang fancy-fancy lah. Memang betul-betul bulat punya, memang lepas lah. So tangki minyak dia bahagian dalam. Jadi untuk orang yang nak isi minyak tu kena buka seat lah. Okay, kena buka seat. Dan berapa dia punya liter minyak dia adalah sebanyak 9 liter. So quite besar. Okay, dia punya liter minyak dia agak besar. Okay bos, boleh tarik. Okay, so next kita nak tengok motor adventure. Okay, ni motor adventure. So untuk motor adventure ni, nama yang dia beri adalah Hawks 200. Ini pun datang daripada W Motor. Okay, so untuk motor ni dia adalah single cylinder, 200cc dan juga 12 kW dekat 8,000 RPM, 15.7 Nm dekat 7,000 RPM lah. So motor ni likely dia punya torque akan lagi tinggi daripada dia punya power lah. Dan korang boleh tengok lah, dia punya distance travel untuk suspension depan ni memang sangat jauh. So kepada mereka yang duduk dekat luar bandar, especially orang-orang yang ada kebun apa sebagainya, nak beli motor yang harga mampu milik bang, tengok ni bang, harga dia bang, RM7,888 sahaja. Lepas tu dah ada siap sekali dengan charging port Type A. Minyak dia adalah 8 liter. Dan motor ni disiapkan sekali datang dengan handguard. Handguard dia keras juga Aku ingatkan selalu handguard ada lampu bang. No, ada kunci. No.
Ui, terang gila weh. Lampu depan dah LED, dia ada sikit daylight punya atas ni. So sini pun dah ada. So kalau signal, mana signal? Signal dekat sini. Oh tak ada, signal dia dekat sini. Dia bukan reflect kat sini. Selalu signal reflect kat sini. Ni tak, dia reflect kat sini je. Okay. Tapi biasalah orang Malaysia semua kreatif. Nanti dia buat lah petang kat sini kan. Tambah wire sikit, dia boleh lilap kat sini kan. Okay. Itu satu. So tangki minyak dia adalah 8 liter. Memang agak besar. So orang-orang yang dekat luar bandar bolehlah beli motor ni untuk kegunaan kebun dan sebagainya. Okay. So memang basic lah kan. Single silinder. Ya. Exhaust dia korang boleh tengok kat sini. Wah, this is the real jantan guys. The real jantan. Kau tengok, panjang mat dia punya muffler dia. Gila-gila, mantap. Okey. Ni habis dekat motor adventure. Next kita ada motor daripada Bridgestone motorcycle. So, ini adalah motor yang sangat unik, yang sangat-sangatlah estetik. Motor aku, bagi aku ni motor cantik lah. Okey. Motor ni nama dia adalah Store 500. Datang daripada brand Bridgestone. Okey, 2 silinder. Lepas tu 486cc, sekiranya middle range punya ni lah motor. 35 kW dekat 8500 rpm. Dia punya torque dia adalah 43 Nm torque. So bagi aku torque dia quite nice, 40 lebih. So ada power lebih sikit lah. Alright, so untuk motor ni bahagian depan ni korang boleh nampak lah dia punya design. Okay, it's likely like macam orang kata apa tu, dia ada tambahan lagi cover set dekat sini. So dia nampak orang kata pun nampak macam Kamen Rider punya motor lah. Motor nice punya. Okey, cumanya yang di display ni color hitam. Kalau dia display lagi satu color tu yang color cream sikit tu, itu memang bagus lah motor, dia nampak different sikit. Okey, so ini dia punya travel solution depan. Dan juga motor ni dia datangkan sekali dengan ni. Wih, ini besi ini aluminium. Bukan plastik cikai-cikai, no. Tak ada dah cikai-cikai dah bang. Okay, so untuk motor ni fuel tank dia dalam 16 liter. 16 liter mostly kita boleh target dalam 200 setengah macam tu. 200 setengah insya-Allah boleh sampai lah. Dan untuk meter dia, korang boleh tengok memang wah, meter dia mantap guys. Meter dia tegak macam ni. Okay, dan dia datang sekali dengan handguard. So handguard sekarang pun dah keras bukan macam handguard dulu-dulu yang yelah macam motor China ni selalunya datang macam asal boleh. Tak, ini dah keras abang. Okay, dah keras. Alright. Dan juga dekat sini kau boleh tengok dia punya toggle ni lampu. So ini dia ada lampu spotlight. Okay, spotlight ni dah, ini bukan spotlight dah panggil fog lamp fog lamp yang dah siap datang sekali. Okay, tu satu. Kemudiannya dia ada charger kat bawah ni. Dah tak payah susah kau nak pasang charger, dia dah datang sekali dengan charger. Ni apa ni? Type C bukan Type C, ni apa? Type A. Type A. Inilah. Tapi pastikan dia tutup betul-betul, kalau masuk air kan short pula. Okay, so motor ni bagi aku dia agak tinggi. Kau nampak ni, bahagian dekat aku punya ni. Okay, dekat pada pinggang aku jugalah motor ni. So motor ni boleh dikatakan agak tinggi. Cuma kalau kita naik, so untuk orang yang berketinggian 170 tak ada masalah. Kau boleh tengok kaki aku agak flat foot. Okay, so tak ada masalah lah untuk orang bawa, nampak je tinggi. Tapi aku suka kokpit yang macam ni, dia tinggi. Sebab sekarang banyak motor-motor touring, okay, dia punya bahagian depan ni dah rendah. Sebabkan dia nak dapatkan sport punya look. Tapi sekarang tak ada dah. Motor-motor China dia orang memikirkan benda ni semua. So benda ni dia dah tinggi dah. So bila tinggi, korang punya windshield ni bagus kat sini. Okay, so angin dia tu dia tak kena badan kita. So dia dah lepas kat sini. Alright, so it's really nice. Itu satu. Okay, so untuk motor ni dia datang sekali dengan sideboard dengan top board. Cumanya tak tahu sebab tadi dia orang tak bagi tahu. Okay, selalunya Enforce dia orang bagi dalam 100 customer dia tu, tapi hari ni dia orang tak bagi tahu pun berapa banyak customer yang boleh dapat. So untuk maklumat lanjut korang boleh pergi dekat page Enforce ataupun jumpa dengan semua dealer untuk tanya. Sebab selalunya top board dengan sideboard ni 100 customer je lah selalunya. Tapi kita tak tahu sebab tadi dia orang tak inform. Alright, tu satu. Settle. So last kali kita ada motor Bobo style. Okey, datang daripada brand Cyclone, motor China. Okey, RA600. Harga boleh dengar bang. Harga boleh dengar. So kepada mereka peminat boba, ni antara motor yang korang boleh beli. Okey, 2 silinder. Lepas tu 550.4cc, 43.5 kW untuk punya power dan juga torque dia dalam 55 Nm torque. So 55 Nm torque lebih kurang dalam bagi aku is okey lah. Dia tak begitu terlalu agresif, dia tak begitu overpower sangat lah. Still under power, still in power lagi. Okay,
Dan juga untuk motorcyclone ni juga dia bagi sekali 2 up cruiser seat kat sini. Feature dia 2 ABS ni standard lah. Juga tank dia dalam 14.5. Lepas tu dia pakai bell ting. Dan juga dia ada charger lah, tu standard. Okay, so harga 25,888. So itulah dia total motor yang ada dekat luar ni. Jadi ini adalah style bobber style bobber. So kalau macam kita duduk dekat atas ni, dia standard lah. Ini memang style bobber lah. Ini memang style bobber. Dia akan easy riding dekat depan, kaki kat depan dan sebagainya. Dia ada fast throttle bang. Dia pakai fast throttle siap-siap. Meter dia kecil lah. Tapi meter ni macam aku pernah tengok tapi kat mana meter ni macam aku pernah tengok brand tu jugalah, brand yang Eropah tu jugalah, sama. Okay, so this is how. Wah, lampu dia pun not bad. Okay, so dia punya bunyi, tengok style bobber sikit. Wah, double barrel. Not bad guys. Not bad. Okay, so kita dah selesai cover semua motor. Mana kunci dia kat tepi ni? Okay, so kita dah selesai cover semua motor. Di mana inilah dia semua motor yang ada lah. Kita ada skuter, perang skuter belum habis. Kita ada adventure motor, kita ada motor adventure touring, kita ada motor bobber cyclone. Alright, so itulah dia total 1, 2, 3 X-Switch. Tadi kita tak dapat cover yang macam motor easy ride yang macam kosong sikit tu, kita tak sempat tu kat atas pentas dia, tapi tak apalah. Okay, so X-Switch kita dah launching ke 4 model. Hari ni yang baru total lagi 4 model. So hari ni Enforce buat kerja gila, dia launching 8 model untuk pasaran Malaysia. Termasuk semalam CF Motor 9. Bang, baru masuk 2 hari bang, bulan 2 dah 9 model ada launching. Gila tak gila lah Enforce ni. Aduh. Alright, so inilah dia guys, semua motor yang ada. So kita sambung kejap lagi. Alright. Okay, alright guys, alhamdulillah kita dah settle dekat majlis pelancaran tadi. Allahu Akbar. Dia dah settle dekat majlis pelancaran Enforce. Total termasuk semalam 9 buah motosikal. Gila lah Enforce dah buat kerja. Dia dah start gila. Dia kata tahun lepas 40, tahun ni dia nak lebih 40. Korang bahagilah. Ni dah bulan 2. Kalau bulan 2 bahagi, katakanlah dia bawa 50 model. So sebulan mesti ada 8 ke 7 model yang dia akan launching. Gila. Okay, so alright guys, sampai situ saja video aku. Aku nak end dekat sini dulu. So ya, kita vlog memang style kita macam ni. Okay bang, Meliok, brother Abit motorcycle ni, orang-orang ni. So itulah dia. Alhamdulillah, hari ni ramai kawan-kawan media. Kita jumpa, kita dah ni. So nak jumpa kat mana lagi? Jumpa dekat event ke ni lah kawan-kawan media kan. So alhamdulillah, settle dah. Okay, so alright guys, jumpa korang for the next vlog. Jangan lupa like, subscribe, juga komen. Kepada Enforce, tahniah. Tapi tahniah dan kerja gila lah, kau banyak. Alright, so jumpa korang for the next vlog guys. Jangan lupa like, subscribe, juga komen. Yang paling penting sekali, ride safe, be safe. Dan jumpa korang for the next vlog. Bye bye, peace yo. Assalamualaikum, ciao.